Parti Bersama Malaysia akhirnya masuk gelanggar PRN Johor. Dan masuknya bukan kecil-kecil, bukan 1 kerusi, bukan 2 kerusi tetapi 15 kerusi Dewan Undangan Negeri. Sebab itu isu ini menarik. Ini bukan sekadar cerita parti baru mahu cuba nasib, ini cerita tentang Rafizi Ramli dan Nik Nazmi, Nik Ahmad dan 2 nama besar yang sebelum ini lama bersama PKR sekarang membawa platform baru melalui Parti Bersama. Jadi bila bersama umum mahu bertanding 15 kerusi di Johor, ramai mula tengok. Bukan sebab semua orang yakin bersama boleh menang, tetapi sebab ramai mahu tahu sejauh mana pengaruh Rafizi dan Nik Nazmi di luar PKR. Johor ini dikira medan ujian pertama. Kalau bersama dapat undi yang baik, mesejnya jelas, parti ini ada potensi. Kalau tenggelam, mesejnya juga jelas. Nama besar saja belum cukup, naratif bersama sebenarnya mudah. Anak muda penat dengan politik lama, rakyat bosan dengan pergaduhan parti yang tidak habis-habis, ramai orang sudah letih tengok politik yang asyik cerita jutawan, kedudukan, perebutan kuasa dan serangan sesama sendiri. Bersama mahu masuk dengan cerita politik budaya baru. Politik yang lebih fokus kepada isu rakyat, kerja, gaji, kos sara hidup, rumah, peluang, anak muda, masalah kawasan. Benda ni memang ada pasaran. Sebab ramai pengundi sebenarnya bukan tidak peduli politik, ramai cuma sudah penat dengan cara politik lama dimainkan. Tetapi masalahnya dalam pilihan raya, rasa penat tidak semestinya terus jadi undi. Marah di media sosial tidak semestinya jadi pangkah di kertas undi. Suka adil baru tidak semestinya bermaksud percaya kepada parti baru. Di situlah cabaran bersama bermula. Bersama umum bertanding di 15 kerusi, antaranya Bukit Naning, Mahkota, Tiram, Puteri Wangsa, Johor Jaya, Permas, Lakin, Setulang, Perling, Kempas, Skudai, Kota Iskandar, Bukit Permai, Bukit Batu dan Senai. Bila tengok senarai ini, satu benda jelas, bersama bukan maksud kawasan mudah. Ada kerusi yang sebelum ini dimenangi BN, ada kerusi milik DAP dan ada kerusi milik PKR. Ada juga Puteri Wangsa, kerusi yang sebelum ini dikaitkan dengan muda. Maksudnya bersama mahu ke kawasan yang sudah ada penyandang, sudah ada jentera, sudah ada rekod pilihan raya dan pengundi yang biasa dengan parti-parti lama. Sebab itu soalan boleh menang atau tidak bukan soalan kecil. Rafizi memang terkenal pendekatan data. Bersama juga kata pemilihan kerusi dibuat berdasarkan demografi, kecenderungan pengundi, kaji selidik dan data. Itu bagus. Sekurang-kurangnya nampak ada perancangan. Tetapi dalam pilihan raya data hanyalah boleh tunjuk peluang. Data tidak boleh pergi mengundi, yang mengundi tetap orang biasa. Pengundi mahu tahu calon itu siapa, pernah turun kawasan ataupun tidak, faham masalah tempat itu ataupun tidak, kalau menang nanti boleh kerja atau tidak. Sebab masalah pengundi ini bukan teori besar sangat. Jalan rosak, harga barang naik, kerja susah, gaji kecil, rumah mahal, anak muda mahukan peluang, tenaga kecil mahu ruang makan. Dan jadi kalau parti baru masuk hanya dengan slogan susah, slogan boleh tarik perhatian, poster boleh nampak cantik, video boleh viral, tetapi semua itu belum tentu jadi undi. Dalam pilihan raya yang paling mahal bukan poster, yang paling mahal ialah kepercayaan. Sebab itu timbul soalan yang agak pedas, bersama ini benar-benar boleh beri saingan atau bakal ada calon hilang deposit? Istilah hilang deposit ini bukan sekadar bahan usikan politik. Dalam pilihan raya, calon perlu dapat jumlah undi minimum untuk dapatkan semula deposit. Secara mudah, kalau undi terlalu rendah, deposit pun hilang. Dan Johor pernah beri pengajaran besar. PRN Johor 2022 menyaksikan ramai calon hilang deposit, termasuk daripada parti-parti kecil dan parti baru. Maksudnya Johor bukan tempat mudah untuk eksperimen politik. Pengundi Johor mungkin suka dengar idea baru, tetapi untuk beri undi, pengundi biasanya mahu yakin dulu. Di sinilah beza antara popular dan dipercayai. Rafizi ada nama, Nik Nazmi ada pengalaman, bersama ada naratif, tetapi parti baru tetap perlu bina keyakinan daripada bawah. Sebab pengundi akan fikir 3 benda. Calon ini siapa? Parti ini boleh menang ataupun tidak? Kalau menang boleh bekerja ataupun tidak? 3 soalan ini nampak mudah, tetapi untuk parti baru inilah ujian paling berat. Tambahan pula masa kempen PRN Johor pendek. Penamaan calon pada 27 Jun, hari mengundi pada 11 Julai. Dalam masa sekitar 2 minggu, bersama perlu perkenalkan logo, calon, mesej, cara kerja dan sebab kenapa pengundi perlu beri peluang. Parti lama sudah ada kelebihan. Ada cawangan, bilik gerakan, orang kampung, orang taman, petugas pilihan raya. Parti baru pula kena bergerak laju. Jadi PRN Johor ini bukan sekadar soal menang atau kalah, ini ujian kepercayaan. Kalau bersama menang, itu memang kejutan besar. Kalau tidak menang tetapi dapat undi yang baik, itu tanda parti ini ada masa depan. Tetapi kalau banyak calon hilang deposit, naratif politik baru akan jadi susah. Orang akan mula tanya, adakah rakyat benar-benar mahukan alternatif baru? Atau rakyat cuma penat dengan politik lama tetapi masih belum cukup yakin untuk memilih parti baru? Kesimpulannya, risiko hilang deposit memang ada. Tetapi cerita bersama di Johor bukan sekadar tentang deposit. Cerita sebenarnya ialah sama ada Rafizi, Nik Nazmi dan bersama mampu buktikan politik baru ini bukan sekadar ayat kempen, bukan sekadar jerama baru, sekadar reaksi marah terhadap politik lama. Dalam politik, rakyat mungkin sudah penat dengan yang lama. Tetapi untuk percaya kepada yang baru, rakyat tetap perlukan masa, bukti dan keyakinan.